cerita yang sedih. Tiba-tiba pula lagu yang nyanyikan pun sedih dah juga tadi kan. Macam faham kenapa pegawai di kiri. Okey, diharapkan lepas ni jangan lagu sedih-sedih sebab kita nak happy malam ni. Dan MC ada kuasa malam ni. Kita nak dengar tak pihak meja ini dan meja di sana menunjukkan bakat mereka. Satu wang untuk mereka. Wow pula wow. Maka saya dengan ini berbesar hati mempersilakan Encik Mustafa. Untuk single sebab mereka sikit kan, anggota dia 7-8 orang je. So keluar single lah. Untuk Cik Su nak di mana Cik Su? Habis. Duduk lagi. Makan lagi. Pastikan Cik Su dan keadaan selamat ya. Nanti kita jadi Syahrini tak jumpa lagi kan. Maka kita menjumpa Encik Mustafa untuk menyampaikan persembahannya. Madin mempersilakan. Sambutan Aidilfitri. Tapi pastikan kita di Kota Baru Kelantan okey. Terima kasih kepada Encik Mustafa yang telah menghangatkan kembali nostalgia kita zaman kita muda-muda. Saya waktu tu zaman kanak-kanak lah. Okey. Angkel-angkel semua muda-muda ya. Dan seterusnya kumpulan yang dah 4 kali dah call saya. Bila nak panggil kami, Saya kata sabar. Bukan akan tiba. Kerana kumpulan ini dah tak sabar-sabar, maka inilah kumpulan Majmuk Malaysia di kalangan AADK. Madin mempersilakan kumpulan Majmuk yang terdiri daripada Encik Kamarudin, Encik Jasmine, Encik Patrick, Encik Kasih dan juga ada Encik Kasih. Madin mempersilakan pasukan Majmuk. Majmuk dengan tancap di belakang stage. Okey. Sebab pasukan Majmuk akan membuat persembahan dengan agresifnya sebentar nanti, maka Madin mempersilakan seorang putri. Rasanya yang terakhir lah putri ni. Putri yang bernama Cik Haniza. Untuk mempersembahkan persembahannya, Madin mempersilakan. Orang-orang Karak ni memang ada suara-suara perut ya. Karak bin Keres tadi itulah penyanyi. Dia sebenarnya seorang guru ya, guru vokal daripada suara perut. Cuba dia lah jurulatih vokal untuk Hati Kos Endang ya. Sekarang ini Hati Kos Endang sudah bersara dan akhirnya cikgu dia pun bersara jugalah dari bidang muzik ya. Dan saya harapkan sebab ini Cik Haniza teruskan aktif mengajar mengajar pegawai dan juga penghuni-penghuni tak serentim nyanyi lagu perut tersebut. Tepukan untuk Cik Haniza. Baiklah. Makeup artis bagi kumpulan Majmuk dah settle. Makeup artis mana ni? Fadil okey Fadil, makeup artis dah selesai dah? Oh belum lagi. Persembahan hangat tu tak tahu lah jadi macam apa kan. Baiklah. Seterusnya kita tetap menanti persembahan ni. Memang kita nak menanti seorang kaki joget, seorang kaki ronggeng agaknya, dan seorang yang mempunyai kuasa dalaman. Anda kenal? Madin mempersilakan Encik Subli untuk menyampaikan persembahan. Nantikan ya skill yang akan ditunjukkan pada kanak-kanak. Hip hop ala-ala Mesir kot. So, walau bagaimanapun suaranya tetap ada power wow daripada perut ya. Dan pastikan perut Encik berdua tak kentung ya. Okey. Baiklah, seterusnya kita mempersilakan persembahan daripada seorang yang agak humble, seorang yang agak lonely, kontrol-mancung dia tadi. Membawa diri yang ada Nun di sebelah sini. Dengan penuh ketokohan di tokoh-tokoh Kelantan saja. Madin mempersilakan Encik Abdul Rahman. Siapa-siapa yang belum berkahwin, pastikan selamatkan diri anda sebab berkahwin. Madin mempersilakan seterusnya kita ada lagi 4 persembahan sahaja. Sampai-sampai itu saya rasa bolehlah menyambut selera, minum kopi dan tea disediakan oleh pihak hotel yang dibayar oleh pihak pusat latihan.
Apa nama dia? Iwan. Iwan. Okey, kita wow untuk Iwan. Wow. Kita cakap pegawai ADK bukan calang-calang ya. Bukan tak pandai menari ya. Sebenarnya mereka pandai dan kreatif. Baiklah, seterusnya